Hai, Assalamualaikum. So, saya nak share dengan korang food hunting saya dekat Thailand. Masa tu kita orang bercuti dekat Thailand dengan kawan-kawan. So, ini restoran dekat area Krabi. Sebelum kita orang gerak ke Hat Yai, kita orang singgah restoran ni. Restoran ni ada juga dim sum. Tapi saya nak cuba nasi kerabu dia. Ni first time saya cuba nasi kerabu dekat Thailand. Sebagai peminat nasi kerabu di Kelantan, dan saya orang Kelantan, saya rasa nasi kerabu dekat Thailand ni unik dan sangat sedap. Tak kalah dengan nasi kerabu dekat Kelantan. Walaupun kering dan tak ada tumis, tapi dia sedap. Memang ulam-ulaman dia fresh dan sangat refreshing. Korang patut cuba dekat Thailand pula, okay? Memang sedap. Dan kemudian kita orang pergi Central Hat Yai. Apa lagi? Cubalah ais sekarang yang tengah viral kan, ais cincau. So far sedap je dengan harga dia pun berbaloi. Cuma saya rasa lagi sedap Aroikah. Siapa pernah try Aroikah kan? Itu lagi sedap. Dia lebih kepada cabaang. Kemudian apa lagi? Kita mesti try taro fries. Macam biasa, taro fries pun berbaloi untuk dicuba. Kita orang terus ambil 4 sos. Korang patut cuba taro fries. Keesokan harinya, kita orang breakfast dekat dim sum Cabura. Asyik makan dim sum je. Apa kata kita cuba sesuatu yang lebih unik? So, saya try lah bubur kering. Ni first time nak rasa bubur kering dekat dim sum Cabura. Oh, menarik guys. Walaupun dia bukan macam bubur biasa, dia kering je. Lebih kurang nasi goreng macam tu. Tapi dia tetap bagi kuah. Memang sedap. Itu adalah isi ikan. Dan next, apa lagi kalau dim sum Cabura, kalau tak rasa dia punya pau salted egg ni, ya Allah, melelehnya. Memang kita orang akan repeat setiap kali datang sini. Wajib cuba. Memang sedap, creamy. Oh ya Allah. Dan lagi satu, box gyoza ni. Ada yang macam-macam jenis dan berbaloi. Lagi sedap, lagi jimat. Okey, korang patut ambil gyoza ni. Gyoza satu box ni sangat sedap. Memang korang takkan rasa menyesal. Wajib cuba, okey? Kemudian macam biasalah, ambillah sedikit-sedikit dim sum. Ada yang goreng, ada yang kukus. So far, pengalaman dekat Thailand tak pernah mengecewakan. Baru balik, rasa rindu lagi nak pergi Hat Yai. So, jumpa lagi.